membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. 5 Jun 2025. Bahasa kasih. Yohanes bab 14 ayat 23 dan 24. Yesus menjawab, "Sesiapa yang mengasihiku akan menurut ajaranku. Bapa-Ku akan mengasihinya. Dan kami akan datang kepadanya serta tinggal bersamanya. Orang yang tidak mengasihiku tidak menurut ajaranku, padahal ajaran itu bukan daripadaku, tetapi daripada Bapa yang mengutusku." Pernahkah kamu mendengar tanggapan yang dikenal sebagai bahasa kasih? Ia adalah cadangan bahawa manusia mempunyai cara tersendiri untuk memahami dan menyatakan kasih mereka. Setengah orang menyatakan kasih dengan memberi, ada pula melalui perkhidmatan dan yang lain pula menghabiskan masa bersama dengan orang yang mereka sayangi. Dalam petikan di atas, Yesus menyatakan kepada kita bahasa kasih-Nya, iaitu menurut ajaranku. Bagi penganut Kristian dari aliran Lutheran, ini menimbulkan kerisauan. Mereka akan merasa bersalah jika gagal mematuhi Tuhan setiap hari. Akan tetapi, ini adalah satu salah faham. Apabila Yesus berkata menurut ajaranku, Dia menggunakan perkataan Yunani tereo yang merangkumi perbuatan dalam melindung, menjaga serta memelihara, seperti mana kamu akan menjaga intan permata atau gambar orang yang kamu paling sayangi di dunia. Kita menyimpan dan menjaga perintah Yesus di dalam hati kerana kita sangat mengasihi Dia dan setiap perkataan Yesus amat bererti kepada kita. Sudah tentu ini termasuklah ketaatan. Yesus lebih mengetahui keadaan kita. Yesus tahu Dia tidak akan mendapat ketaatan yang sempurna daripada kita dan itulah sebabnya kita memerlukannya untuk menjadi juru selamat kita. Yesus menderita, mati dan bangkit semula supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, bukan dengan usaha kita yang tidak dapat mencapai kebaikan yang diingini tetapi dengan kepercayaan bahawa Yesus akan memperbenarkan kita dengan Tuhan. Apa yang Yesus lakukan untuk kita sudah sempurna. Sekarang, kita bebas untuk memelihara firman-Nya dengan cara yang berbeza yang mengalih daripada kasih sayang secara bebas dengan pengetahuan bahawa Dia akan menghargai dan berkenan dengan setiap usaha kita, walaupun kadang-kadang gagal dipatuhi. Ini adalah seperti seorang budak yang mengumpul sejambak bunga untuk ibu bapa atau gurunya. Bunga-bunga ini tidak mempunyai nilai sebenar secara persendirian dan ia boleh dijumpai di tepi-tepi jalan. Akan tetapi apabila budak ini datang dan menghadiahkan bunga tersebut sebagai kasih sayangnya kepada kamu, apakah balasan kamu? Kamu pasti gembira dan berbesar hati. Kamu menerima bunga itu dan meletakkannya ke dalam sebuah bekas, bagaikan ia adalah bunga yang jarang dijumpai. Ini adalah hadiah sebagai tanda kasih sayangnya. Begitu jugalah bagaimana Yesus menghargai usaha kecil kita dalam mentaatinya, biarpun ada kalanya kita gagal. Usaha kita amat berharga kepadanya. Perhatikan bagaimana Yesus memberi ganjaran kepada kita. Kepada mereka yang mengasihinya Yesus berkata, "Sesiapa yang mengasihiku akan menurut ajaranku. Bapa-Ku akan mengasihinya. Dan kami akan datang kepadanya serta tinggal bersamanya." Ini adalah janji yang menggembirakan setiap Kristian. Tuhan sendiri akan tinggal bersama kita setiap hari. Kita akan bersama dengan Yesus sepanjang waktu dan menikmati perhubungan yang begitu erat dan akrab dengannya. Adakah kita inginkan lebih lagi dari ini? Kita berdoa, Tuhan Yesus, ajarlah saya untuk mengasihimu dengan segenap hati saya kerana Engkau telah mengasihi saya terlebih dahulu. Amin.